Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi penonton sekalian dalam podcast POV Sinar Islam Plus yang dibawakan secara terus untuk anda pada kali ini oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Baik. Sebenarnya pada kali ini saya merasa sungguh bertuah kerana bukan saja ditemani oleh panel kita yang sudah khas, bahkan dapat bersama-sama untuk kita meneroka lebih luas lagi ruang keilmuan dan mencipta lebih banyak lagi peluang-peluang untuk kita belajar tentang fiqh dan juga tentang agama Islam khususnya, ya. Dan pada kali ini Majlis Agama Islam Negeri Sembilan atau MAIS mempersembahkan untuk anda sebuah tajuk yang sangat-sangat dekat dengan kita semua, iaitu berkenaan dengan zakat. Zakat memang banyak sekali, ya, disebut definisinya, syarat-syaratnya, bahkan hikmah dan kaifiat pengertiannya. Sampai setahun pun tak habis orang kata kalau nak cerita tentang zakat, kan. Tapi apa salahnya kalau kita buat revision dan ulang kaji dari semasa ke semasa. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk terus tekan like dan share apa yang anda dapat, ilmu-ilmu yang anda peroleh pada kali ini, agar lebih ramai lagi komuniti Islam di luar sana dan saudara-saudara kita di luar sana yang baru mungkin nak berjinak-jinak dengan agama Islam dapat mendapat sikit sebanyak, ya, manfaat dan hikmah daripada program yang kita kongsikan pada kali ini. Dan seperti biasa, kita akan bersama-sama, anda boleh tengok siaran kita ini bukan sahaja di YouTube Sinar Harian, YouTube Sinar Islam Plus, bahkan juga boleh tengok juga di Facebook dan juga potongan-potongan kecil di TikTok Sinar Islam dan Sinar Harian, ya. Dan tanpa menghalalkan masa, izinkan saya untuk perkenalkan anda. Ini dia ustazah kita pada hari ini yang berbahagia, Ustazah Noriana binti Samad. Beliau merupakan Ketua Unit Dakwah, Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah sihat. Selamat datang. Abang Man sihat ke? Alhamdulillah ustazah, terima kasih. Ya, di usia ini kesihatan tu satu perkara yang nikmat yang besar, nikmat ustazah. paling tinggi. Nikmat paling tinggi. Kalau ikut tasawuf tu. Betul. Nikmat paling tinggi. Dapat dah satu ilmu. Nikmat paling tinggi kalau ikut tasawuf. Nikmat paling rendah harta. Nikmat paling rendah harta. Tapi harta tu lah yang orang duk kejar, ustazah. Macam mana, ya? Itu nak kena detail kata awal-awal lagi dah. Dah serius dah, ya. Jadi kalau kita boleh berkenalan dengan ustazah. Ustazah di MAIS berapa lama dah sebenarnya? Okey, terima kasih Abang Man. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikutkan saya sebelum ni diamanahkan untuk mendidik saudara baru, mu'alaf. 8 tahun lah saya. Patutlah ada ilmu tasawuf dekat depan tu. Masya Allah, itu penting. Jadi Alhamdulillah bulan Januari tahun ini barulah saya diamanahkan untuk menguruskan unit dakwah ni lah. Diamanahkan ketua unit dakwah. Ketua unit dakwah. Sebelum ni sebagai pensyarah atau pendidik untuk saudara baru. Murabbi. Pendidik, ya. Alhamdulillah. Jadi all in keseluruhannya berapa tahun dah? Nearly dekat 10 tahun. Alhamdulillah. Senior, super senior, ya, di MAIS. Hebat ustazah. Sebelum ni kita selalu bersama dengan Ustaz Bukhari, bos kita, kan. Bos saya lah tu. KPP saya. Baik ustazah, apa kata sebelum kita terus pergi lebih lanjut tentang zakat, sebab tajuk kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, penonton sekalian, zakat harta, jalan mencari berkat. Hidup ni memang nak cari keberkatan supaya senang naik ke syurga, ustazah, kan. Jadi mungkin ustazah boleh ceritakan kepada penonton kita dan di mana saja siaran kita dapat didengari menerusi podcast kita ini, maksud zakat di sisi syarak serta dalil kewajipan berzakat. Silakan ustazah. Okay, terima kasih Abang Man. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, rasanya kita daripada dulu dah maklum dah tentang maksud zakat. Bak kata Abang Man, kita revision lah, ya. Kita buat ulang kaji supaya kesedaran ni berterusan. Sebab apa? Sebab bila kita cerita tentang harta tadi, macam Ustazah maklumkan, harta ni kalau dalam tasawuf dia merupakan yang paling rendah, nikmat paling rendah, tapi itulah yang ditinggi-tinggikan oleh manusia sekarang. Jadi sebab itulah sebenarnya yang paling tinggi adalah kesihatan itu. So selepas ni kita ubah kesihatan itu yang kita tinggi-tinggikan, maksud kita sangat bersyukur, dan harta itu menjadi wasilah, tuan-puan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan zakat tu, tuan-puan? Senang kita nak faham, zakat ini adalah kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita. Sebahagian je, Abang Man. Bukan banyak, 2.5%.
bukan 25%, 2.5. Kena faham jelas. Kalau kata 2.5% nak senang faham, daripada 1,000 tu RM25 sahaja. Allah suruh keluarkan daripada 1,000. Jadi keluarkan kepada siapa? 8 golongan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Termasuklah fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, riqab, golongan hamba. Cumanya di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kita tiadalah asnaf ar-riqab. Kita masukkan dalam fisabilillah. Sebab bila kita bincang, fatwa menyatakan bahawa ar-riqab itu tidaklah dinyatakan. Maksudnya bukanlah ada hamba yang betul-betul, sebab hamba dah tak ada. Betul, hamba, betul. Ar-riqab. Jadi untuk itulah yang dimaksudkan untuk tuan-tuan dan puan-puan mudah fahamlah tentang apa itu zakat. Maksudnya ada ketetapan, yang ketetapan itu bukan MAIS yang tetapkan tuan-puan. Itu memang ada dalam Al-Quran. Dan kalau tanya pula tentang dalil, Abang Man, Allah SWT telah menyebut berkenaan dengan kewajipan untuk kita mengeluarkan zakat tuan-puan. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Maksudnya apa? Ambillah zakat daripada harta mereka sebahagian sahaja. Wa tuzakihim. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Biha wasalli alaihim. Wasalli alaihim tu maksudnya, dan apabila seseorang itu membayar zakat, cantiknya dekat sini Abang Man, kalau Abang Man perasan, bila kita nak bayar zakat sekarang macam-macam ada tuan-puan. Online ada, pergi kaunter ada, tapi yang indah kita dapat pengalaman di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, orang ramai nak datang bayar kaunter. Sebab apa agak-agak tu? Dia nak tengok secara fizikal, kan? Dan dia nak didoakan. Allah sebut dalam ni, dan mendoakan mereka. Dan Allah sebut, inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doa kalian, maksudnya bila asnaf-asnaf ni mendoakan muzaki, iaitu pembayar zakat Abang Man, dia akan rasa macam, ya Allah seronoknya. Contoh Abang Man pergi ke MAIS, Abang Man bayar dekat Amil akan direct terus mendoakan Abang Man. Macam tu juga tuan-puan datang ke MAIS, kita akan terus mendoakan, dia akan rasa lain. Tak ada orang yang doakan khas. Tak siapa-siapa tak kenal, tapi kita boleh doakan khas pada hari tersebut. Bermakna orang muzaki ini bukan saja menjadi pilihan Allah, bahkan mereka diberi kelebihan oleh Allah Abang Man. Sebab bila kita ni boleh memberi, maknanya kita lebih baik daripada tangan di atas, lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah, kita dah satu level yang Masya Allah, satu tahap Allah memuliakan kita. Jadi bersyukurlah bila kita dah layak membayar zakat. Sebab apa? Maknanya Allah bagi kelebihan harta dekat kita. Macam tu Man. Dia akan pergi ke beberapa pecahan-pecahan soalan-soalan lain. Boleh? Saya kira itu adalah mukadimah yang telah merangkumi. Didoakan ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau dapat, orang kata kalau orang yang ada ibu ayah, kalau salah seorang daripada mereka dijemput ilahi, tinggal seorang aja, orang kata tertutup satu pintu. Tapi sebenarnya pintu-pintu untuk doa tu dibaca, dikabulkan banyak lagi sebenarnya. Memanglah pintu doa daripada ibu bapa tu adalah pintu keramat yang tak ada gantinya. Betul. Tapi kita sebagai insan yang masih hidup, terus memberikan menabur bakti ataupun menunaikan hak kita. Ini hak kita ni sebagai Muslim. Betul. Kena keluarkan zakat. Betul. Dan hak mereka untuk diberikan. Ustazah ya? Betul sangat. Kita bertukar tempat kan nanti. Okey, terima kasih untuk mukadimah tadi Ustazah. Okey, baik, kita nak tengok pula tinjauan kita. Kalau kita tengok tahun ni 2024. Ya. Kalau 4 tahun, 3 tahun lalu, kita seluruh dunia, bukan Malaysia saja, seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19. Ya, masing-masing yang mungkin buat bisnes juta-juta jatuh. Dan ada yang cuba nak develop balik diri dia, nak naikkan balik dan menerusi pelbagai bidang sumber keuangan lah. Kita kata ada yang buat bisnes dropship, atau buat bisnes buat gerai, buka gerai, meniaga nasi mak apa semua. Okey. Untuk semua, soalan saya, untuk ke semua jenis bisnes tadi Ustazah, termasuk buat dropship, kena zakat ke semua Ustazah? Ke bisnes-bisnes yang memang ada bangunan-bangunan gah,
studio kita ni kan, ataupun pemilik kamera ni, yang kaya raya ni saja yang kena zakat ke macam mana Ustazah ya? Okay, itu persoalan dalam masyarakat kita. Silakan Ustazah. Okay. Terima kasih Abang Man, soalan yang sangat baik dan ramai sebenarnya yang terlibat. Sebab kita maklum pasca pandemik COVID-19 ni tuan-tuan dan puan-puan, perniagaan ni tumbuh ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Betul. Perumpamaan kita tengok. Sebab apa? Alhamdulillah, ini juga asbab sebenarnya Allah jadikan COVID. Bila kita tengok hikmah, Masya Allah, yang sebelum ni tak boleh buat online, boleh jadi online. Perniagaan dia jadi kreatif. Nampak orang jadi kreatif. Tapi timbul persoalan besar kat sini tuan-puan. Adakah bila kita buat secara online sahaja menggugurkan kita untuk dikenakan zakat perniagaan ataupun zakat pendapatan? Kotlah buat tutor daripada rumah contohnya kan. Bila ada kelas-kelas pengajian contohnya dan kelas tersebut ataupun income pendapatan tersebut melepasi, contohnya melepasi kadar nisab semasa. Sebab kadar nisab semasa ni dia akan bergantung kepada setiap negeri berbezalah. Kadar nisab semasa ni tuan-puan, dia adalah cara pengiraan dia adalah 85 gram darab dengan harga emas semasa. Macam itulah nilai nisab semasa. Macam tu. Nak mencelah. Boleh. Kalau untuk bulan ni berapa kadar nisab semasa Ustazah? Okey, dia untuk tahun 9 ni sebenarnya. Untuk tahun ni, tahun ni di Negeri Sembilan contohnya RM26,884.82. Itu tahun lepas berbeza. 1445 Hijrah berbeza. So 1446 Hijrah ini barulah dikeluarkanlah. Dan kita ikut kepada kadar semasa emas. Dan kalau untuk Selangor, saya bagi contoh, nisab zakat Selangor RM27,696. Dia tak lari lah, dia tak lari, tak jauh sangat lah. Sebab itu tuan-puan, sekiranya perniagaan tuan maju, tuan-puan maju, kemudian bila sampai je setahun melebihi kadar nisab yang saya sebutkan tadi, maka tuan-puan dah wajib untuk membayar zakat, zakat perniagaan. Jadi apa lagi syarat wajib untuk zakat perniagaan ni Abang Man? Boleh saya sebutkan sikit lah. Boleh, yang pertama semua tadi sedang menantikan semua sedang menanti. Yang pertama Muslim. Alhamdulillah lah, semua bila sebut zakat sudah tentulah Muslim. Kalau selain tu tidaklah diwajibkan zakat kan. Okey, yang kedua sempurna milik. Maksudnya memang dah milik, contoh milik Abang Man sendiri. Dia bukannya milik orang lain ataupun cagaran ke, bukan. Sempurna. Okey. Kemudian cukup nisab macam Ustaz sebut tadi. Dan yang ketiga adalah cukup haul setahun lah. Setahun Qamariah. Kita sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini dah kalau dah nak dekat hujung tahun ni, dah nak dekat cukup haul 1 tahun, maka kenalah taksir zakat. Tengok-tengok kalau kita ni dah memang kena zakat, wajiblah kita bayar. Kita risau apa Abang Man? Risaunya ramai orang ni ingat macam tak kena kot sebab komitmen banyak. Maaf Abang Man, hutang banyak contoh. Jadi saya maklumkan hutang-hutang komitmen tu adalah pilihan kita. Dia tidak akan menggugurkan kewajipan kita kalau kita dah taksir zakat. Kalau kita wajib, maka wajiblah kita membayar zakat. Dan yang seterusnya adalah niat berniaga lah. Biasanya Abang Man dekat TikTok ke okey, tap contoh kan. Contoh sekarang beg kuning. Beg kuning. Kalau beg merah lain kan. Kalau macam beg kuning tu maksudnya beg kuning dia memang niat berniaga. Ustazah. Saya ingatkan Ustazah kata niat berniaga tadi daripada mula orang tu okeylah dah pulih dari pandemik COVID ni. Dengan nama Allah aku nak berniaga, bukan macam tu bukan macam tu. Maknanya niat kita memang niat dah dapat duit tu, memang yalah. Ya, kalau dia tak letak pun saya niat kerana Allah Ta'ala. Saya lupa lah Ustazah, daripada tu saya tak niat. Walaupun macam tu dapat duit tak dapat, maka itulah sebenarnya tak ada niat pula kan. Niat tu dia lintasan. Kita boleh cakap niat tu lintasan nak dapat duit kan. So nak dapat duit itulah niat berniaga. Dan juga yang terakhir barang perniagaan dan perkhidmatan yang halal lah. Kalau berniaga benda yang haram,
zakat itu memanglah tak wajib dikeluarkan, bahkan dah jadi haram lah pula perniagaan dia. So itu antara syarat-syarat untuk menjadikan ataupun melayakkan seseorang itu untuk mengeluarkan zakat perniagaan lah sekiranya dia menjalankan perniagaan. Kalau kata Ustazah tambah sikit, zakat pendapatan sekarang ni pun jangan lupa wajib juga keluarkan. Zakat pendapatan. Ya, sebab kita sebut tentang hari ni tuan-puan zakat harta. Bila zakat harta ni termasuklah pendapatan. Walaupun ramai orang sebut sekarang, oh gaji pun termasuk ya. Ya, bila gaji itu memang adalah daripada hasil usaha tuan-puan sendiri, daripada hasil yang baik yang Allah memang bagi rezeki, maka wajiblah dikeluarkan zakat ataupun dibayar zakat. Walaupun kita rasa macam saya berpandangan yang lain, tapi tengok pada apa ni pandangan lain yang dipegang tu. Sebab wallahualam kita pun nak cakap ni kan pandangan mereka, tapi ada sebenarnya itu yang kita sedih. Sebenarnya muzakarah khas fatwa telah menyatakan bahawa zakat daripada penggajian itu adalah wajib. Bahkan di negeri-negeri pun ada sendiri, tapi muzakarah khas ini memang khas untuk penduduk, minta maaf, di Malaysia khususnya memang telah difatwakan sebagai wajib. Jadi Ustazah harap lepas ni tak adalah macam kita memberi alasan atau mengatakan bahawa saya nak berpendapat yang lain. Tuan-puan, gaji kita, usaha kita bila kita keluarkan tuan-puan, insya-Allah dia akan lagi memberi keberkatan sebenarnya Abang Man. Betul tak Abang Man? Betul. Sebab itu kita tengok nak menambah sikit kan. Boleh Abang Man. Ikut pengalaman saya kan, ada setengah majikan yang beri peluang ataupun bank yang beri peluang kepada kita sebagai terima gaji dekat bank sekian-sekian, bank ABC sekian-sekian. Tuan nak buat potongan zakat tak? Dia kan bagi option macam tu. So sebenarnya benda bagus macam tu kan. Betul. Sebab cari keberkatan dalam pendapatan kita. Kita nak mudahkan sekarang dah ada potongan gaji zakat secara bulanan. Dan tuan-puan, saya maklumkan juga kalau ada yang belum jelas berkenaan dengan PCB, potongan cukai berjadual tu, tuan-puan, kita sebagai orang Islam mendapat keistimewaan khas, privilege. Dengan izin kita sebut khas untuk Muslim sahaja. Kalau kita dikenakan zakat, maka kalau kita buat potongan gaji zakat ataupun kita bayar zakat, kita boleh mendapatkan rebate 100% Abang Man. 100%. Ya, orang lain tak dapat. Kalau kata contohlah ya Abang Man, 10,000 kita punya cukai. Kira-kira zakat 1,000. Jadi dia akan jadi PCB akan jadi 9,000, zakat akan jadi 1,000. Tak perlu tambah duit pun. Ya. Dia itu kelebihan merge kan. Itu kelebihan dia. Masya-Allah. Masya-Allah ya. Baik. Kita cerita pasal zakat. Tak kisahlah anda berniaga tudung ke, berniaga anak tudung ke. Betul. Kadang-kadang kan dia berniaga, nak mulanya, berniaga buta baju Melayu. Ustaz Bukhari suka buta baju Melayu kita. Ustaz, bos saya Jadi tetap kena bayar zakat bila cukup haul nisab, apa tadi ya? Melebihi nisab. Melebihi nisabnya. Jangan lupa. Semoga bisnes anda terus melonjak menjadi juta-jutaan lagi. Baik, Ustazah dan penonton sekaliannya, jangan lupa untuk terus sambung siar perkongsian kita pada hari ini di kesemua platform anda. Hari ini semua orang ada banyak platform. Instagram ada, TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada, dan juga platform X. Anda boleh share segala-gala info kita pada hari ini ya. Dalam tajuk kita membicarakan tentang zakat harta, jalan mencari berkat, bersama dengan saya pada hari ini Ustazah Nuriana Samad, Ketua Unit Dakwah, Bahagian Dakwah dan Pemasaran MAINS. Baik, podcast POV Sinar Islam Plus akan meneruskan lagi ekspedisinya dengan topik yang ketiga atau soalan yang ketiga. Zakat ni hutang kita dengan Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau tak bayar, bersiap sedialah bayar dekat sana nanti. Jadi orang kata kalau tak bayar hutang ni Ustazah, akan jadi Pontianak ya, bergentayangan. Itu personifikasi yang saya bagi pada hari inilah. Roh tergantung. Kalau tengok cerita movie yang saya tak boleh sebut lah, dekat sini nanti promo pula ya. Movie banyak cerita Pontianak, cerita hantu semua. Agaknya itu antara hantu-hantu yang tak bayar zakat. Tapi itu ceritanya. Hakikat sebenarnya Ustazah, betul ke roh tergantung? Ataupun Ustazah boleh detailkan lagi macam mana tu? Silakan. Terima kasih Abang Man. Saya tak pernahlah jumpa roh-roh tersebut kan. Roh melayang sebab tak bayar zakat. Dia tak ada bagilah testimoni kat saya ke apa bagi tahu kan. Cuma boleh saya nyatakan kat sini, ini memang
apa yang Nabi SAW sabdakan. Maksudnya zakat ini kalau kita tidak tunaikan ketika kita masih hidup tuan-puan, bila kita meninggal, waris tengok rupa-rupanya si mati ada 5 bulan zakatnya tak terbayar. Contohnya. Jadi apa jadi pada zakat ni? 5 bulan maksudnya? Contoh maksudnya masa hidupnya, masa hayatnya mungkin dia sakit. Sebelum ni dia memang bayar lah. Okay. Tapi bila dia sakit Konsisten. contohnya, dia konsisten bayar. Tapi bila dia sakit contohnya, dia tak sempat bayar. Mungkin yang menjaganya isteri atau anak-anak pun tak perasan perkara tersebut. Bila meninggal sahaja, perkara pertama yang perlu kita tengok Abang Man, bila meninggal seorang Muslim, kena tengok hutang dia tu lah. Sebelum kita nak menguruskan harta pusaka ataupun kita nak bagi faraid, kita nak selesaikan wasiat, kita nak berikan hibah, harta sepencarian, kita wajiblah membayar hutang si mati dulu. Dan hutang ni Abang Man, ada 2 jenis hutang. Hutang dengan manusia, hutang dengan Allah. Dua-dua ni wajib bayar. Kalau saya hutang dengan Abang Man, hutang pula 1 juta. Nanti Abang PM. PM maksudnya Abang Man akan cari saya. Betul tak? Betul. Lagi macam tu juga sebenarnya Abang Man. Bila kita, tuan-tuan dan perempuan, bila kita berhutang dengan Allah, Allah tak hantar dapat surat warna merah setiap bulan. Tak dapat. Sebab apa tuan-puan? Cuba kita renungkan muhasabah. Sebab Allah nak tengok siapakah yang betul-betul beriman dengan perintah. Betul-betul jujur. Tak perlulah nak hantar penalti, tak perlulah nak hantar surat warna merah. Sebab kita memang dah, aku memang yakin dengan Allah. Ini pun rezeki siapa bagi? Allah juga bagi Abang Man. Allah minta 2.5% saja tuan-puan. Itu pun kita maaf cakap, kita berkira dengan Allah. Kita kata nanti dululah, kita kira-kira hujung-hujung. Kalau lebih kita bagilah. Maknanya maaf sebut tuan-puan, kita bagi sisa dekat Allah. Wa na'udzubillah. Jadi kita takut tadi. Paling best sekali, dapat saja dahulukan yang itu. Terus dahulukan. Sebab impak dia, kesan sisa dia ni Abang Man. Betul. Bila kita dahulukan Allah Abang Man, tuan-tuan dan perempuan, Allah akan mendahulukan kita dalam segalanya. Allah akan selamatkan kita daripada mara bahaya. Allah bagikan kita berkah dalam kehidupan dan sebagainya. Sebab itu tuan-puan tengok balik, kalau keadaan kita rasa tak tenang dan sebagainya, kemungkinan besar disebabkan zakat kita, mungkin kita terlepas pandang dan sebagainya. Betul. Jadi berbalik pada tadi, adakah bagaimana roh-roh tergantung, bergentayangan ke macam mana? Sebenarnya Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat At-Tirmizi 1078 nombor 1078, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa roh orang yang beriman itu tergantung disebabkan hutang hatta yuqda anhu, sehinggalah hutang tersebut telah dilangsaikan ataupun telah dilunaskan. Kalau kita meninggal, mestilah oleh siapa Abang Man? Oleh waris. Kalau waris tak uruskan macam mana Abang Man? Sedih tu Abang Man. Sebab itu tuan-puan, MAIZ sekarang ada. Kita masuk sikit, MAIZ boleh jadi sebagai pentadbir harta tuan-puan. Maknanya MAIZ akan uruskan apa bila tuan-puan ada, kita terima berita kematian, jadi kita akan uruskan hutang dulu. MAIZ akan tanyakan kepada MAIZ akan uruskan. MAIZ akan tanya, arwah ayah ni ada hutang dengan siapa? Kita nak tengok ada hutang dengan apa lagi. Dah buat haji ke belum? Kalau belum, kita selesaikan hutang dengan Allah juga. Yang pertama zakat, yang kedua fidyah, yang ketiga nazar, yang keempat kafarah. Itu adalah antara hutang-hutang dengan Allah lah, yang mana zakat tadi yang kita nak orang kata kita nak highlightkan. Bagaimana Nabi sebut apa tadi? Nabi sebut roh ini tergantung tu, maksudnya tidak dapat dilaksanakan pengurusan selepas kematian dia Abang Man. Dia mungkin wallahu alam lah yang pergi mengusik waris dia. Wallahu alam lah, kata kenapa tak bayar lagi contoh kan. Tapi sebenarnya dia punya ujiannya adalah di alam sana yang kita tak tahu. Sebab itulah waris Ustazah sangat-sangat nak pesan kepada kita semua, sekiranya ada saudara mara kita ataupun ahli keluarga kita yang meninggal dunia, mohon jasa baik untuk uruskan hutang terlebih dahulu.
sama ada hutang dengan manusia ataupun hutang dengan Allah. Sebab apa? Kesian dekat si mati, dekat ayah kita ke, dekat mak kita ke, roh tergantung, tak tahu. Walaupun dia beramal amal yang solehah, bahkan Nabi SAW sebut walaupun orang itu mati syahid, Abang Man, mati syahid, diampunkan segala dosa kecuali hutang. Jadi betapa pentingnya kita melangsaikan atau melunaskan hutang kepada Allah ini, iaitu bayar zakat, supaya roh kita tidak tergantung, kita pun tenang dekat sana. Sebab itu MAIS ini ada pelbagai inisiatif yang kami berikan kepada khususnya masyarakat di Majlis di Negeri Sembilan, kerana Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ada menyediakan skim potongan gaji zakat secara bulanan, supaya tak adalah nanti jadi 5 bulan tadi tertunggak. Jadi alhamdulillah, at least kita setiap bulan tu kita bayar. Dah lah bayar, lepas tu dapat pula kita mergekan dengan PCB tadi, dapat rebate 100%. Itu Abang Man, itu keistimewaan. Dan itulah maksudnya roh yang tergantung tadilah. Dia bukannya secara fizikalnya, walaupun mungkin ada orang nampak secara fizikal, tapi itu isu lain. Betul. Kan yang dimaksudkan tergantung tu secara metafora, ya, maknanya perjalanan dia menuju ke nak akhirat ni panjang lagi. Betul. Hidup dunia mungkin 80-90 tahun saja, ya. Betul. Dalam tanah tu lagi lama duduk. Ya. Dia hantuah, katakanlah hantuah ada kan, hantuah pun dah lama dia meninggal pun. Betul. Sekarang belum akhirat lagi, belum Ya, kiamat lagi, Abang mana Man. lama duduk dalam tanah. Betul. Dan dekat situ kalau abang ataupun mungkin penonton kita ada juga persoalan yang timbul. Ya. Waktu MAIS dah sebagai pentadbir, Ustazah kan? Betul. MAIS sebagai pentadbir harta kepada arwahnya, kepada si mati, dan pewaris datang nak menuntut hak sekian-sekian. Ada tak bantahan, dia punya keyword dia, ada tak bantahan kepada MAIS atau pegawai MAIS ketika pegawai kata okey, Allah yarham ni sekian-sekian, hutangnya sekian-sekian, zakat sekian, habis harta kami macam mana, faraid kami macam mana, sekian-sekian portion kami, memang ada tak bantahan? Tu tiba-tiba terfikir, Ustazah. Masya Allah, tu bagus tu. Soalan yang bagus sebenarnya. Di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, pengurusan harta orang Islam ini masih lagi orang kata baru, yang kita mulakan. Sebab apa? Kita nampak keperluan menguruskan harta Muslim ni sebab kita tak nak kita termasuk dalam statistik peningkatan harta beku. Sebab sekarang ada diumumkan hari itu. Ya, harta beku sekarang dah melebihi, mungkin lebih 90 bilion. Betul. Dah rasanya dah 100 bilion kalau saya tak silap. Dituntut kan? Ya, harta tidak dituntut. Ni sebab apa? Antaranya sebab kejahilan masyarakat tentang bagaimana nak menguruskan harta pusaka, dan juga pergaduhan adik-beradik tadi. Jadi disebabkan pergaduhan, disebabkan kejahilan, akhirnya umat Islam yang rugi, yang mana harta yang sepatutnya kita boleh tuntut, kita boleh agihkan secara lebih baik, maka terbiar dan terbeku macam tu sahaja. Maka itu menyedihkan sebab dia berlaku 90% daripada 100 bilion itu adalah milik harta orang Islam. 90% dari 100 bilion. Ya. Sangat banyak. Saya speechless. Ya, sangat banyak. Banyak. 90 bilion lah. 90%. Banyak, betul tak? Sangat banyak. Dan bila terjadi demikian, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengambil inisiatif yang baru ini untuk kita macam seolah jadi macam kalau drama kan, jumpa peguam dah mediator, meninggal macam tu kan, kita adakan sedemikian untuk kita bantu. Ketika mana contoh ya, Abang Man datang, Abang Man nak macam ni untuk harta Abang Man, begitu kita bantu. Sebab apa? Bila hidup kita boleh menguruskan harta sebagaimana, sebab hak kita, harta kita. Maknanya bila saya meninggal harapnya macam ni. Kita boleh wasiatkan harta kita. Mungkin kita ada anak angkat, betul tak? Mungkin kita nak bagi kepada pertubuhan mana-mana, atau nak bagi kepada MAIS untuk wakafkan. Kita banyak projek wakaf di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ya. Adalah dekat situ kita kata ada kita punya saham akhirat dekat situ. Saham akhirat. Saham akhirat. Yes. Itu yang kita nak. Ya, betul. Jadi teruskan soalan tadi tu kan. Setakat ini apabila kita menguruskan, kita ni nak bersusah-susah dahulu
bersenang-senang kemudian. Maksudnya apa? Kita terangkan betul-betul kepada ahli waris. Kita terangkan dulu kepada orang yang nak melakukan wasiat atau hibah ataupun pengurusan harta. Jadi maknanya bila meninggal, ahli waris tu sendiri pun dah maklum dan dia tidak akan berlaku pergaduhan. Yang berlaku pergaduhan ni Abang Man biasanya lah tak dimaklumkan, ahli waris tak faham, tak jelas, tiba-tiba je ada. Jadi untuk mengelakkan ni memang kita akan pesan, kita akan bagi consultation dulu, konsultasi kepada orang yang nak melakukan hibah ataupun wasiat dengan maiz ni, kena cerita apa akan berlaku, apa kesan, adakah waris tahu dan sebagainya. Jadi bila macam tu, bila dia meninggal, insya-Allah biasanya urusan tu akan lebih mudah lah dan lancar lah. Alhamdulillah. Yang penting ilmu. Betul. Ilmu dan dimaklumkan. Nak kahwin 4 ke 3 ke 2 ke, macam dalam drama itu tu, beritahu supaya bila meninggal waris-waris tahu. Haknya bukan sebanyak itu, bahkan terpaksa dikongsi. Itu topik lain Ustazah. Betul. Kita kena panggil Ustazah untuk cerita pasal benda tu pula. InsyaAllah. Baik Ustazah. Dalam meniaga ni kan, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Bila rugi, tahun lepas keluarkanlah zakat 4 juta. Oops kan. Tapi bila rugi terduduk, kena bayar zakat juga kan Ustazah? Itu soalan pertama. Okey. Pecahan daripada soalan tu, kalau tak berapa nak berzakat, tak bayar nak bayar zakat, kalau tak bayar income tax kena kejar. Zakat ni macam ada excuse sikit. Yang pertama, meniaga rugi. Yang kedua, adakah pihak maiz ada apa mekanisme yang tertentu untuk nasihat atau pujuk pada mereka yang rugi tadi? Rugi pun rugi beberapa persen daripada 4 bilion je kan. Jadi tetap kena bayar kan. Jadi silakan Ustazah. Mungkin Ustazah boleh bagi pencerahan di situ. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Abang Man pun dah jawab tu soalan tu tadi. Maksudnya sebab ada keraguan. Yeah. Sebab rugi tu rasa macam tak payahlah tak bayar. Payahlah kan. Sebab kesian pula kita ni dah rugi dah. Kesian. Jadi tuan-puan, kalau kita tengok matematik Allah ni tak sama dengan matematik manusia. Matematik Allah. Matematik Allah. Sedapnya ayat tu. Betul lah. Betul, sebab kita rasa macam bila kita keluar, kita ada 100 keluar RM10, jadi tinggal RM90. Itu matematik manusia. Matematik Allah, kalau kita ada 100 keluar 10, Allah bagi bahkan lebih daripada yang kita ada tadi, daripada awal 100. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita berurusan dengan Allah, kita kena ingat siapa yang bagi pinjam modal kepada kita. Bahkan bukan modal, rezeki setiap hari, nafas yang kita hirup ini, duit yang kita guna untuk kita memulakan perniagaan adalah kurniaan ataupun pinjaman daripada Allah SWT. Jadi tak logik kalau kita rasa bila Allah bagi dan Allah minta sikit, pasti Allah nak menzalimi kita. Tidak, Allah langsung tidak ke arah itu. Dan memang tak ada. Jadi kalau kata, adakah bila kita mengalami kerugian, orang kata kewajipan zakat itu digugurkan? Jawapannya tidak. Sebab apa? Kerugian itu adalah fitrah. Bila kita berniaga, laut mana yang tak ada gelora? Tadi kalau Ustazah tengok tadi musim sekarang hujan kan? Musim sekarang hujan. Kita tengok air tu kita dah berdebar kan? Belum lagi pergi yang, sebab itu kita kata laut mana tidak bergelora, perniagaan mana yang tidak pernah mengalami kerugian tuan-puan. Bahkan masa zaman Nabi SAW, para sahabat pun alami kerugian. Tapi Nabi SAW ketika mana meminta kepada khalifah ni untuk dapatkan daripada sahabat-sahabat yang kaya raya ni keluarkan zakat, tak sebut pasal rugi, tak sebut pasal hutang. Tapi bila mana layak untuk bayar, wajiblah kita bayar sebagai tanda kita ni melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Bukan pilihan. Dia zakat adalah wajib. Macam solat, kita tengah rugi, boleh tak berhenti solat? Sakit macam mana kena solat ya? Ya, betul. Ya, tak, bila solat berhenti, bila kita disolatkan oleh orang lain. Maksud kita dah jadi jenazah, na'udzubillah. Betul. Jadi bila mana mengalami kerugian, antara saranan kami mungkin boleh tengok balik. Kadang-kadang, maaf saya sebut, mungkin ada kekurangan keberkatan, ataupun kita tak adalah sebut direct, mungkin kurang berkat ni, tak ada. Kita berhikmah lah. Kita akan minta, kita akan duduk untuk bincang tengok bagaimana perniagaan dia ni boleh rugi. Ada jugalah kita
ajak unit, contohnya zakat perniagaan, untuk kita memujuk mereka, bukan memujuk apa, memberi kefahaman sebenarnya, bukan pujuk-pujuk saja, tidak, memberi kefahaman. Kita tengok bagaimana sebenarnya pengiraan dan sebagainya, dan insya-Allah kalau tuan bayar, asbab tuan bayar zakat ini walaupun dalam kerugian, asbab zakat inilah menjadi perniagaan tuan selepas ini berkat seberkat-berkatnya. Jadi kita akan menyarankan kepada pembayar zakat ni yang mungkin sedang mengalami kerugian ini, kita bagi cara dan kita bagi kata galakan lah. Sebab memang bila berniaga dengan Allah sebenarnya tak ada rugi. Allah bagi kerugian untuk meningkatkan sebenarnya Abang Man darjat kita. Mungkin kita kena lebihkan lagi ke? Macam tu. Alhamdulillah. Dia ada satu counselor atau motivator pernah kata yang saya pernah dengar kan. Waktu sedih, waktu tengah down tu, layan dulu. Sejam, 2 jam, sehari sedih, menangislah. Bila hilang, Tuhan datangkan kesedihan tu, Tuhan datangkan kerugian tu untuk bersihkan fisiologi kita. Selesai semua sedih tu, bangkit semula, bayar zakat tu, Masya Allah. semua. Dan kita akan berniaga dengan lebih kencang lagi. Tapi ada 2 tadi yang Ustazah sebutkan tadi, matematik dengan Allah dan sebelum disolatkan. Jadi selesaikanlah janji kita dengan Allah. Okey, kita nak pergi ke rumusan kita. Mungkin bawa pada soalan kita yang terakhir. Tapi sebelum saya nak tanyakan soalan ni, saya nak jemput anda semua, penonton-penonton podcast POV Sinar Islam Plus, untuk terus menyambung siar apa yang anda saksikan, yang anda dengar pada hari ini ke semua platform media sosial anda, ya. Baik Ustazah, bersama dengan MAIS, kan, apa galakan yang MAIS berikan ataupun tindakan juga khidmat nasihat yang MAIS boleh tawarkan kepada masyarakat di luar sana untuk umat Islam khususnya di Negeri Sembilan lah, untuk mereka istiqamah ataupun mereka dapat kesedaran, suntikan semangat untuk terus kekal berzakat, membayar zakat khususnya kepada MAIS. Silakan Ustazah. Terima kasih Abang Man. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan, sebenarnya saya ambil peluang ucapkan terima kasih kepada Muzaki atau pembayar zakat kita, kerana ramai, alhamdulillah, asnaf kita di Negeri Sembilan terbela. Asnaf kita ramai, fakir dan miskin, ramai, dan alhamdulillah kami Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengagihkan mengikut apa yang telah Allah perintahkan sebagaimana dalam Al-Quran. Macam saya sebut tadi, Ar-Riqab itu kita masuk ke dalam fisabilillah. Sebab itu anak-anak yang belajar di anak-anak Negeri Sembilan yang belajar sama ada di luar negara atau dalam negara, dapat kita memberi bantuan pelajaran. Kita bagi bantuan. Jadi antara perkara lain yang kami buat adalah kami jalankan kempen. Walaupun sebenarnya tak perlulah, sebab memang wajib pun Abang Man dapat hadiah ataupun tak, wajiblah dia bayar zakat. Betul tak tuan-tuan dan puan? Tetapi tuan-tuan dan puan, kita khususnya untuk masyarakat yang berada di Negeri Sembilan, kita pada bulan 11 dengan 12, saya bagi tahu, kita gazetkan bulan 11 dengan bulan 12 adalah bulan zakat 2024. Jadi sesiapa yang membuat bayaran zakat pada 2 bulan ini berpeluang menangi hadiah yang sangat menarik. Ada kempen yang berlangsung daripada bulan 9 hingga bulan Januari tahun depan. Ada yang kempen zakat harta berlangsung bermula bulan ini sehingga Januari. Zakat harta tu hadiah utama dia, nak tahu Abang Man? Ya. Kita nak taja pergi umrah. Oh, bestnya. InsyaAllah. Untuk sepasang atau seorang? Untuk seorang. Kita taja pergi umrah, kemudian ada motosikal, ada bar emas, gold bar, ada juga. Jadi kita nak bagi, orang kata, galakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan tuntutan ataupun kewajipan berzakat itu bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Yang masih belum lagi buat taksiran zakat ni Abang Man, yang duk takut-takut ni Abang Man. Sebab apa biasa takut Abang Man rasa? Orang takut nak buat taksir zakat. Tak nampak, dia tak nampak ke mana perginya kan? duit tu. Dia takut kena zakat. Dia kan pelik. Takut kena zakat. Takut kena bayar. Dah ada komitmen baru. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita takut nak buat taksir zakat. Bila kita dah buat, kalau kita layak, alhamdulillah, kita telah dinaikkan level menjadi orang yang di atas, orang yang kaya. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kita jadi pembayar zakat, muzaki.
kita bersyukur, ya Allah, tak sangka Allah bagi rezeki yang banyak. Jadi taksir zakat tuan-puan. Tahun 2024 dah nak hujung ni, dah nak sampai setahun taksir zakat. Kalau kena, memang kena. Alhamdulillah ramai lagi asnaf di Negeri Sembilan, khususnya kita dapat bela, kita dapat bantu. Masya Allah, seronok ni mereka Abang Man. Kalau kita jumpa, kita ni nak meningkatkan orang kata kesyukuran kita Abang Man. Antaranya kita duduk dengan orang yang susah Abang Man. Kita akan rasa, contoh kita pergi, ya Allah, waktu hujan macam ni kita tengok bocor kan, menangis kita. Sama macam bocornya air hujan tu, bocor juga kat mata kita ni. Sebab apa? Kita akan rasa, ya Allah, ingat rumah kita dah teruk, Alhamdulillah lah ya Allah. Kita insaf, kita rasa syukur, dan waktu itulah Allah akan bagi kita akan rasa ada kecukupan. Ramai orang tak dapat rasa kecukupan itu. Sebagaimana qanaah Allah sebut dalam surah An-Najmu, Abang Man, Allah menciptakan kekayaan, dan ramai yang kata kekayaan pasangan dia miskin. Dalam surah An-Najmu, rupa-rupanya Abang Man, Allah telah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Masya Allah. Jadi bila Allah bagi kaya, Allah juga bagi cukup. Jadi terpulang pada kita bagaimana kita nak memanifestasikan kesyukuran kita kepada Allah SWT tu Abang Man. Satu conclusion yang sangat-sangat menarik, ya, bertepatan dengan topik kita pada hari ini, Ustazah, tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian. Zakat harta, jalan mencari berkat. Kerana apa yang kita nak dalam hidup ni, memang kita nak kaya, nak selesa, tapi di atas segala-galanya itu kita nak rasa kecukupan. Betul. Seperti mana kita selalu doa selepas solat ataupun doa sepanjang masa kita. Kita memang nak kaya, nak handsome, nak cantik, tapi rasa cukup dengan harta yang diberi itu sebenarnya adalah perkara yang lebih aula, Ustazah. Kan? Alhamdulillah. Baik, Ustazah dan penonton-penonton sekalian, pendengar-pendengar yang beriman di mana sahaja siaran kita dapat diikuti, anda pastinya telah dapat mendapat banyak sekali mutiara-mutiara hikmah yang dilontarkan daripada yang berbahagia Ustazah Nuriana Samad, Ketua Unit Dakwah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan insya-Allah kita akan terus sentiasa menyambung siar dan melebarkan lagi dakwah kecil kita ini agar masyarakat Islam di luar sana dan prospek-prospek Muslim di luar sana mendapat manfaat daripada program kita. Terima kasih daripada podcast POB Sinar Islam Plus di atas kehadiran Ustazah pada hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. InsyaAllah Abang Man. Terima kasih. Alhamdulillah.